Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, petang ini studio pecah cerita di bawah Lajnah Penerangan PAS Kawasan Temerloh, kita mengadakan podcast bersama-sama dengan tetamu jemputan kita, Al-Fadil Ustaz Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS, yang dapat meluangkan masa beliau bersama-sama dengan kita dalam kesibukan sidang parlimen. Kalau tengok baju yang dia pakai pun masih lagi baju ketika membahaskan belanjawan pada pagi tadi. Jadi insya-Allah kita akan minta ulasan-ulasan beliau tentang pembentangan belanjawan sebentar tadi di parlimen. Apakah kesan dia? Saya lihat antara apa yang diulas oleh Datuk Seri siang tadi adalah berkaitan dengan belanjawan yang tidak seimbang yang diberikan kepada Pulau Pinang. Terlalu besar jumlahnya, tetapi negeri-negeri di Pantai Timur, khususnya di Kelantan, Terengganu, bahkan kita di Pahang, highway Pantai Timur pun sekerat saja tak sampai ke Kelantan. Saya rasa kita minta supaya Datuk Seri mengulas isu belanjawan ini dan juga mungkin kaitannya dengan keadaan kita di negeri Pahang. Sila Datuk Seri. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Saudara Hasanuddin, YB kita kerana dapat bersama pada petang ini. Kebetulan ruang waktu yang ada, Alhamdulillah. Soalan besar yang dibangkitkan sekarang ni kebetulan musim tengah perbahasan belanjawan. Ya. Saya pada hujung perbahasan pagi tadi saya sebut tentang kita bahas idea bagus, pandangan bagus, cadangan-cadangan bagus, tapi akhirnya ke mana? Okay. Sebab biasa kita tengok bahas macam mana dundang macam mana pun bertengkar berkelahi pun akhirnya bajet lulus tanpa sebarang pindaan walaupun 1 sen. Di peringkat jawatankuasa pun sama. Maknanya kadang-kadang kita rasa perbahasan ni sekadar formaliti je lah. Betul. Bukan, kalau kerajaan serius zaman kita pernah, zaman Tassim Muhyiddin pun kita pernah bila dengar perbahasan ada idea bagus, pandangan bagus, kita buat pindaan. Tapi kalau sekadar kita dengar bahas kemudian bagus macam mana pun idea, akhirnya tak ada apa, tindakan kosong saja. Jadi itu pada hujung saya persoalkan tentang ke mana sebenarnya perbahasan Dewan Negeri, Dewan Rakyat ni tentang bajet. Yang kedua yang saya timbulkan ada 3 fasa sebenarnya. Fasa pertama tu ialah polisi dasar yang kita jadikan Quran sebagai panduan lah. Dalam Quran Allah Taala mengingatkan kita bila Allah nak binasakan satu tempat, satu negara tu, punca besar ialah kemewahan, rezeki, nikmat Tuhan bagi, lalu mereka durhaka pada Allah. Mereka guna harta untuk lawan Allah, untuk durhaka pada Allah, untuk buat maksiat pada Allah. Mereka guna kuasa yang ada untuk menyekat Islam, menekan Islam dan sebagainya. Dan mereka menolak peringatan-peringatan Allah. Lalu Allah Ta'ala timpakan kehancuran. Itulah sejarah yang berlaku pada umat dulu. Yang kedua saya bangkitkan dalam soal polisi ialah soal harta ni ada 2 perkara ditanya oleh Allah Ta'ala. Disebut dalam hadis Nabi SAW. Daripada mana kita dapat, ke mana kita belanja. Dua-dua ni perkara penting. Maknanya Islam menekankan soal sumber kita mesti sumber yang halal, yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Bukan sumber yang campur-campur, yang haram, masuk dalam akaun wang disatukan. Akhirnya kita dapati bila punca sumber rezeki itu yang tak betul, maka dia tidak akan membuahkan natijah yang baik. Yang kedua ialah Nabi SAW, ke mana kita belanja pun diambil kira. Maknanya jangan kita fikir walaupun sumber tu halal, tapi kalau kita belanja tempat yang tak betul, maka dia akan mengundang kemurkaan Allah. Itu polisi. Okay. Bahagian kedua saya timbulkan beberapa isu dalam belanjawan. Antaranya kita seringkali bila mutakhir ni isu pendidikan. Isu pendidikan ni banyak orang bincang tentang kejadian yang berlaku di sekolah. Kan? Isu akhlak, disiplin, isu kes rogol. Betul. Hari ni satu kes lagi rogol. Berkumpulan di Kedah. Di Baling Kedah. Kemudian isu pembunuhan, isu banyak isu dibangkitkan. Mutakhir ni
berlaku di sekolah. Saya sebut bahawa sebenarnya memang kejadian tu berlaku di sekolah, tapi punca di luar sekolah. Puncanya berlaku di luar sekolah. Saya sebut tadi dalam perbahasan, kalau di rumah kita ada mak ayah jaga kita. Di sekolah ada cikgu. Tapi antara rumah dengan sekolah, siapa nak jaga? Ya, kerajaan kena jaga. Saya bangkitkan isu bahan-bahan pornografi yang bebas. Ya, tidak disekat. Budak kecil pun boleh akses, boleh terima. Bahan-bahan keganasan. Budak-budak ni bila ditengok, ya, dia akhir dia nak cuba. Ya, laki-laki, perempuan, dia sama aja. Akhirnya, jenayah tu berlaku kerana kita tak sekat. Saya minta tadi MC, kalau boleh bertindak atas orang yang kritik Anwar terus didakwa, dipanggil, polis, hantar polis. Kenapa kita tak boleh bertindak? Tutup sepenuhnya bahan-bahan pornografi. Ya, termasuk juga ni, game. Game, betul. Game sekarang ni, budak-budak dia main game, dalam game memang tak mati. Tembak macam nak mati, hidup balik. Macam yang kes semalam yang bunuh menggunakan pisau Rambo tu kan. Itu ramai orang yang mengatakan bahawa dia berpunca daripada game. Ya. Pelajar yang taksub dengan game yang terlalu banyak yang saya ada tengok dalam sistem pada hari ini. Ya, tak ada kawalan. Tak ada kawalan langsung. Maknanya bila tak ada kawalan, budak-budak ni dalam, yelah kan dah berjajan, tiap hari main game, tembak mati pun hidup semula. Tapi dia dalam realiti, dia tak erti berkawan. Sekarang ni budak-budak tak erti berkawan. Ya, sebab dia tak ada kawan. Kawan dia media. Kawan dia ialah handphone. Kawan dia handphone. Jadi dia tak pandai nak interaksi, dia tak pandai nak mengambil hati, soal nak jaga hati, soal batas-batas halal haram, boleh tak boleh, dia tak ada benda macam tu. Jadi apa yang berlaku di luar sebenarnya diterjemah di tempat dijumpa. Di mana jumpa? Di sekolah. Remaja jumpa di sekolah. Akhirnya berlaku. Sebenarnya mungkin lebih teruk lagi yang keluar ni 1-2 kes je, saya fikir lebih banyak lagi. Ya, tentang jenayah sama ada dalam bentuk pornografi yang mereka rakam, mereka sebar. Hari ni ada beberapa buah negara buat polisi. Tidak boleh ada akaun anak-anak bawah 13 tahun. Tadi saya kata, kenapa kalau 18 tahun boleh ke? 19 tahun boleh ke? Ya, dalam Islam sama je. Orang tua, orang muda. Cuma mungkin budak ni tak ada pertimbangan jauh. Itu saja beza. Tapi dari segi haram, sama je haramnya. Ya, kenapa nak sekat budak 13 tahun ke bawah? Kamu 18 tahun boleh, 16 tahun boleh, 19 tahun boleh. Akhirnya bahan-bahan yang haram tu tak haram. Walaupun budak ke, walaupun budak muda, budak tua pun sama je. Ya, jadi kena polisi itu kena tegas bahawa dalam perkara-perkara tersebut lah. Jadi itu yang saya bangkitkan isu pertama tentang kesan environment yang membentuk sikap anak-anak di sekolah. Yang kedua saya bangkitkan isu carbon credit. Tax. Carbon tax. Kerajaan nak dalam bajet dia nak perkenalkan cukai karbon kepada industri keluli, industri termasuk juga sektor tenaga dan sebagainya. Ada 3 sektor. Jadi yang saya sepertikan tadi ialah kita sambut baiklah usaha nak untuk carbon tax ni. Memang daripada awal pun kita cadang kerajaan pertimbangkan carbon tax ni kepada industri sebab dia buat pelepasan karbon yang besar dan dia mesti bertanggungjawab atas pelepasan karbon ke atmosfera, ke ruang udara kita. Cuma isunya sekarang ni ialah Perdana Menteri waktu bentang belanjawan tu dia beritahu dia akan mengenakan cukai karbon kepada tiga industri tadi. Isu kita ialah kita tak ada undang-undang pun lagi. Undang-undang pun tak ada lagi. Tak dibentang pun lagi dalam parlimen. Kita belum ada kerangka perundangan. Macam mana kita nak kuasakan peraturan? Peraturan tu mesti dikuatkuasa setelah ada kerangka dia, kerangka perundangan. Contoh kalau orang tu nak bayar, kita nak buat apa? Kalau kerangka undang-undang tak ada, kita nak paksa dia punca kuasa tak ada. Jadi saya sebut bahawa kalau kita nak buat dan dijanji tahun 2026, saya bimbang takut-takut kerangka perundangan ni sebab saya tahu sebab dia zaman saya dulu. Kita dah mula ada perancangan. Lengkapkan kerangka perundangan tentang perubahan iklim. Untuk sampai target net zero kita 2050. Tetapi kerangka tu dah lama, sepatut dah siap dah. Jadi bila kerangka tu tak siap, Perdana Menteri mengumumkan 2 benda dalam satu masa. Nak kenakan cukai dan nak siapkan kerangka perundangan. Jadi itu yang saya katakan bahawa sepatutnya kerangka disiapkan supaya kita boleh kuasakan.
Yang ketiga, saya bangkit kat soal pembangunan tidak seimbang. Seimbang. Pulau Pinang dapat peruntukan 16.5 bilion untuk MRT dia. Tak ada Ya. keperluan pun. Kita buat survey di Pulau Pinang, tak ada benda, bukan ada keperluan pun. Sebab isu Pulau Pinang sekarang dia dah jam tau. Ya, dia dah jam, dia dah tak boleh tampung. Ya, sedangkan di waktu yang sama, keperluan kalau belah bilion ni kita belanja untuk siapkan LPT kita, Lebuh Raya Pantai Timur kita. Kalau Lebuh Raya Pantai Timur sampai di Terengganu saja. Lebuh Raya Pantai Timur saya rasa pun tak sampai pun, kosnya 17 Tak bilion. sampai. Tak sampai. Ha. Mana kalau sebahagiannya diberi pada Pantai Timur, dia akan membantu Itu pun saya kata perkembangan nama ekonomi di Pantai Timur pun tak apa tepat dah. Pantai Ya. Timur sampai Kelantan Terengganu, Kelantan dengan Pahang je. Ya. Kelantan tak masuk, Terengganu je. Jadi kita minta supaya, sebab ni komitmen kerajaan persekutuan nak siapkan lebuh raya tersebut. Bila nak buat? Ya, sebab tu saya setuju. Saya kata soal nak bagi per Sabah. Tak apalah sebab Sabah ada pilihan raya. Ya, ini gula-gula pilihan raya bajet untuk Sabah Sarawak. Tapi pembangunan yang seimbang antara wilayah ni perlu diberi penekanan. Kalau tidak, Sabah Sarawak ni Ustaz mungkin sebab satu ketika dulu dia agak ketinggalan. Jadi bagi kita itu bukan masalah sangat. Tapi Pantai Timur juga saya kira satu benda yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan persekutuan. Ya, Pahang pun satu ketika kalau Muhammad Ustaz masih ingat, Menteri Besar pernah bentang untuk buat sebuah lapangan terbang antarabangsa. dah siap dah kan? Di Besar. Dah siap dah. Dah boleh turun naik dah. Oh, dah. Sepatutnya siap 2026. Ya, janjinya begitu. Kan janji kan? Janjinya begitu. Saya lama tak pergi kawasan Balok ni, kata mungkin dah siap. Tak tahu tak siap lagi. Ke tak buat lagi? Sebab dia janji waktu bentang hebatlah kono kita akan siapkan. Tak silap ingat saya tahun 2025 rasa jatuh. 2026 dia running kalau saya tak salah macam itulah. 26, Tapi saya tak ingat sangat. Masa tu dibentang di Don siap dengan kerangka pembangunan dan sebagainya. Tetapi sehingga ke hari ni apa yang saya nampak lah kan, tak ada lagi. Tak ada lagi. Lapangan terbang tu tak ada lagi. Kerja-kerja ke arah itu pun masih belum lagi. bermula. Saya ingatkan saya nak beli tiket dan nak beli tiket daripada sana dah tadi. Jadi bukan apa tak. Saya fikir tadi yang disebut oleh Tok Sri sebut tadi tentang Penang dapat 17 bilion kan. Sebahagian tu kalau diberi pada negeri Pantai Timur umpamanya, selain lebuh raya ke Kelantan, mungkin boleh diberikan kepada Pahang sebagai wakil untuk negeri Pantai Timur. Ada sebuah lapangan terbang antarabangsa yang besar untuk cater masyarakat Pantai Timur kan. Betul. Saya bangkit juga dalam perbahasan soal kita di Pahang ni, contoh Pantai Barat, Pahang Barat lah. Jalan kita daripada Jerantut ke Benta masih jalan tahun 50-an. Semua jalan lain semua naik taraf. Tapi jalan tu masih lagi ke jalan yang lama. Saya kata bila nak bangunkan? Bila nak naik taraf jalan tersebut? Jalan Kerambik sebagai contoh, daripada Kerambik ke Jerantuk, jalan naik turun gunung gitu. Naik turun tu macam tu. Banyak aksiden berlaku. Jadi kalau peruntukan besar itu dapat kita gunakan di tempat yang betul. Tapi sayanglah kerajaan ni nama Madani lah, nama dia Madani, tapi saya tengok tak ada Madani sangatlah. Sebab nilai Madani ni dia mesti nilai spiritual. Saya nak sentuh walaupun ini saya tak sempat sebut dalam belanjawan, tak ada ucapan saya. Saya sangat terkilan sebab waktu tak ada. Isu vape saya bagi contoh. Vape ni kerajaan tahu dah. Kerajaan tahu benda tu mudarat, bahaya kesihatan, merugikan, jadi merosakkan rakyat kita. Dah tahu benda tu tak baik, dah tahu benda tak betul, kenapa tak haramkan? Haram je lah. Sepatutnya kerajaan bertindak. Kita ucap tahniah lah kepada negeri-negeri yang telah mengarang vape ni. Faham macam mana Datuk Seri? Dah clear dah pengharamannya. Saya rasa sebab ke bawah sebelum ni ada titah tuanku. Tuanku. Kita mengalu-alukan. Tapi saya belum nampak suatu usaha serius juga daripada kerajaan negeri untuk mengharamkan penjualan vape ini di bandar-bandar di negeri Pahang ni. Sepatutnya macam tu. Tak perlu pertikai dah. Kita dah tahu benda tu mudarat. Merugikan bangsa, merugikan anak-anak, membahayakan kesihatan. Hukum pun haram. Tak ada ulama kata halal benda yang mudarat ni. Jadi tiba-tiba kenapa masih lagi dindong, masih lagi tanda. Sebab tu saya kata betul ke Madani ni. Jadi kalau betul-betul kita nak mengikut lunas Madani sebenar dalam konsep ad-din merujuk kepada pembinaan negara berasaskan din, ataupun tamadun berasaskan diniyah,
ya, maka sepatutnya benda yang clear hukum tak perlu kita tangguhlah. Ya, sebab tu saya bimbang sekarang anak-anak muda, remaja, budak-budak sekolah kebangsaan pun hisap vape. Ya, perempuan pun hisap vape. Ya, kadang-kadang relax je. Kemudian kita tahu mudarat dia. Tapi yang ni saya tak sempat bahas dalam perbahasan tadi sebab saya sebut dalam podcast pada hari ini. Cuma Tok Sri berkenaan dengan belanjawan dan juga saya ingat sikit je lah kalau untuk Negeri Pahang lah. Saya pun pernah sebut di Don. Tapi saya tengok tak ada pun peruntukan tu turun ke Pahang. Yang pertamanya Lebuh Raya Persekutuan 2. Iaitulah jalan daripada Karak sampai ke Kuantan. Melalui Jambatan Lama Temeloh tu kan. Kita dah buat jambatan baru, contoh di Temeloh 2 lane sehala jambatan dia. Tetapi malangnya jalan tersebut masih jalan selorong. Maknanya 2 hala. Dia begitu juga dengan jalan Temeloh Jerantut. Kan? Sepatutnya 2 jalan ini diberi keutamaan. Kalau Penang boleh dapat 17 bilion, jalan Temeloh Jerantut yang hanya selorong pergi selorong balik. Jalan Kuantan Temeloh Karak tu selorong pergi selorong balik. Saya pernah sebut perkara ini di Dewan Undangan Negeri. Tapi sepatutnya perkara ini kita buat jambatan canggih, kita buat infra-infra yang lain yang canggih, tetapi jalan yang sedia ada tu hanya membolehkan satu lorong laluan saja. Jadi saya rasa itu masih tidak. Kalau di Temeloh tu memang sangat-sangat perlu daripada Temeloh ke Cenor paling tidak. Jalan tu dibesarkan kepada 2 lorong sehala. Saya pernah sebut benda ni di Don juga. Jadi kita mengharapkan ada perhatian jugalah daripada pihak kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan terhadap hal inilah. Yalah, kita memang sepatutnya kita harapkan benda-benda yang jadi keperluan rakyat lah. Keperluan rakyat yang terpaksa hadapi keadaan jam setiap hari. Soal keselamatan jalan raya diberi perhatian lah. Kalau sebab kita dengar cerita pelabur mari ni bilion-bilion ni. Bilion ya? Oh, bilion-bilion datang. Saya pun tak tahu macam banyak mana ni. Tapi nampak hutang makin naik juga. Ya, jadi kalau kita ada kewangan kita ada, sepatutnya kita utamakan keperluan asas lah. Soal bekalan air, soal jalan raya, soal kemudahan asas bagi rakyat ini. Ya, saya tahu di Sabah, Sarawak memang ada keperluan, tapi kita di Pahang pun tak kurang juga. Tak kurang. Ya, banyak lagi kawasan-kawasan yang perlu. Saya setuju soal jalan perlu diabarkan. Sebab kita yang pengguna ni, aduan kita ke pusat khidmat, banyak kita terima aduan daripada rakyat. Jadi kita bangkitkan. Termasuk juga soal Batu Sembilan camp. Ya, berapa banyak jam situ? Betul. Ya, hampir setiap hari kita pengguna kalau nak pergi Bandar Kuantan sampai camp Batu Sembilan tu jam panjang-panjang. Kita tahu bahawa itu keperluan yang agak terdesak supaya kerajaan buat sesuatu. Isu jam di kawasan tol sebagai contoh. Musim perayaan, tol Bentong, tol Karak, tol Temeloh tak terkecuali. Tol Temeloh. Last kali Gombak. Saya pernah cadangkan kalau kita tengok ke Pelas Lebuh Raya Utara Selatan. Bila kita check in masuk, kita hanya keluar tol tu satu lagi kita bayar kat keluar je. Ini berapa banyak tol? Nak keluar tol Temeloh lagu satu. Kemudian tol Bentong, Karak, tol Gombak. 3-4 tol. Sepatutnya kita keluar satu tas kita punya kad, keluar so baru kita bayar sana. Tak perlulah berhenti sana berhenti. Ini jam berpanjangan. Perhentian. Ini saya rasa ini kegagalan pihak kerajaan untuk mengatasi. Kita bayar Lebuh Raya ni, tapi kita tak dapat kemudahan sebagaimana yang sepatut kita bayar. Itu di antara isunya. Baik Tok Sri, saya rasa kita beralih sikit. Kita selesai. Masa kita terhad. Jadi isu belanjawan ni kita tinggalkan. Kita sekarang ni tengah heboh. Seluruh negeri Pahang memperkatakan tentang Hogoh Jelai. Hogoh Jelai. Jadi hari ini kesan daripada kita merancang dan insya-Allah kita akan laksanakan pada 19 hari bulan nanti program penuhnya. Jadi kita lihat ada semacam persaingan daripada pihak kerajaan yang memerintah. Program dibuat di Merata Ceruk berhampiran dengan Don Jelai. Termasuk di Rauk ada program, di Lipis ada program, di Jelai itu sendiri, di dataran Jelai itu saya difahamkan bermula pada Jumaat besok, bahkan minggu-minggu lepas pun dah ada program. Jadi besok dan hari-hari seterusnya macam-macam program yang dilaksanakan oleh kerajaan seolah-olah mereka bersama-sama menyambut
hogoh jelai kita ni untuk datang ke Sungai Koyan. Minta sikit Saya ulasan punya daripada komen mudah. Datuk Nampak Seri. kita punya tembakan kita mengena lah. Oh begitu ya? Tembakan kita mengena. Kalau tak mengena, dia tak akan buat ni. Maknanya kita, pertama kita nak beritahu, hogoh ni kita bukan buat di Jelas saja. Ya. Kita buat semua dun. Semua kita dun. Last kali kemuncak kita di Jelai lah. Ya. Jadi bila kita isytiar declare di Jelai sebagai perhimpunan kita punya pusingan pertama ini, kita habiskan di Jelai, reaksi daripada kawasan Jelai dan sekitar cukup hebat. Cukup hebat. Maknanya terima kasih banyaklah. Pengundi ke penduduk Jelai tu kena terima kasih kepada Perikatan Nasional. Oh ya, betul. Saya setuju. Kalau kita buat, mungkin jalan tu tak baiki lagi. Ya. Mungkin projek tak turun lagi. Bantuan tak akan turun. Ini kalau kita buat tiap-tiap minggu, dia orang makan free tiap-tiap minggu. Jadi maknanya, ini gambaran apa sebenarnya? Gambaran kebimbangan, gambaran ketakutan, gambaran beralihnya sokongan. Bagi kita sebagai parti Perikatan Nasional, kita turun, kita buat program bersama dengan rakyat, kita himpunkan jentera bahawa kita nak jantakan bahawa kita bukan main-main, kita serius dalam berusaha untuk melakukan perubahan besar di peringkat negeri Pahang ni. Jadi bagi kita buat, dan nampaknya orang kampung sana dapat kemudahan rawatan percuma, mungkin banyak macam lah. Macam-macam. Besok saya dipanggilkan pada hari Minggu tu akan dipanggil pengurusi masjid untuk diberi sumbangan daripada pihak JAIB. Saya kalau tuan-tuan boleh daftar imam, daftar lagi ni. Sempat lagi daftar imam, dah tapi dapat peruntukan. Boleh saya kira macam ni, Datuk Seri. Boleh saya sebut macam ni tak? Pada saya lah, bila berlaku program daripada pihak pembangkang, kerajaan lawan segera dengan program-program daripada pihak mereka. Ini menunjukkan bahawa kerajaan tersebut sebenarnya tidak perform setiap masa kepada rakyat. Maknanya dia responsif. Bila pembangkang buat program, baru dia nak turun bagi dia punya khidmat kepada rakyat. Kalau pembangkang tak buat program, tak dapat apa lah kepada rakyat. Jadi saya rasa selaku kerajaan sepatutnya tidak berlaku begitu. Macam mana Datuk Seri? Betul, saya setuju. Sepatutnya pembangunan berterusan. Soal kebajikan rakyat dan sebagainya, kita berterusan. Jangan kita buat bila pembangkang attack sikit, baru kita buat. Nampaknya untung bila pembangkang kuat ni. Rakyat yang untung. Banyak macam-macam dia buat. Bahkan kalau musim ni minta sungai pun lulus. Bukan minta jambatan lulus, minta sungai pun lulus. Terutama bila mereka rasa terdesak dan sebagainya. Apapun kepada kita, kita akan buat program Hogoh Jelai ini satu program yang berterusan sebenarnya. Daripada hari Sabtu, ada banyak program. Daripada pagi kita buat bersama rakyat dan kita onkan program kita. Bagi kita bukan nak bertemu fizikal, kita bukan nak bertemu soal masalah. Saya tak ada masalah peribadi dengan siapa-siapa pun. Tak ada. Bagi kita ada masalah peribadi. Kita turun sebagai tanggungjawab kita untuk memastikan dun-dun yang kita bertanding untuk kita mencapai kemenangan, anjakan kita berterusan. Berterusan insya-Allah. Lepas Jelai nanti kita akan buat pusingan kedua, mungkin beberapa dun-dun lain. Saya tengok Benta tu pun nampak kita kena buat juga, nampak lain macam Benta ni. Ni kawan saya lama, sama-sama masuk saya dewan saya tahun 99. Lepas Benta mungkin kita tengoklah berapa tempat-tempat lain. Apapun kepada kita harapkan insya-Allah apa kekuatan suara Perikatan Pembangkang dan Dewan Negeri Pahang sebenarnya indirectly dia telah memberi manfaat banyak kepada penduduk. Dan bagi saya tanggungjawab kerajaan itu tanggungjawab dia. YB dapat peruntukan tak? Dengar cerita dapat peruntukan? Cerita pasal peruntukan ni itulah. Banyak kali kalau kita kata tak dapatkan, dia marah. Dia kata bagi dah 60,000. Bagi 60,000 untuk pembangunan setahun. 60,000. Lepas tu 5,000 setahun untuk beli kurma. Beli kurma. InsyaAllah. Sebab 5,000 tu bagi bulan puasa je. Dia tak boleh banyak sangat kurma ni, takut dah kecil manis nanti kan. Jadi 60,000 tu dia beri untuk projek kecil. Itu kita tak nafi. Alhamdulillah. Terima kasih. Bukan duit dia pun, kerajaan duit rakyat kita juga. Tapi kadang-kadang tu lah kita rasa sedikit terkilan sebab bila soal contohnya penyelaras DUN kan. Kadang-kadang penyelaras DUN ni dia bentang program dia, sumbangan yang dia beri kepada rakyat tu dia tidak dipilih secara demokratik oleh rakyat. Tapi peruntukan yang disalurkan melalui dia jauh lebih
banyak daripada ahli-ahli yang Saya rasa berhormat dia yang ambil duit dipilih oleh kita lah. Saya rakyat. tengok gambar duit tu macam duit kita punya. Gaya-gaya macam gitu tu Seri. Dia ambil duit kita, peruntukan kita tu. Tapi siapa rakyat, orang bagi ambil. Ya. Jadi pastikan bahawa undi kepada Perikatan Nasional itu je, insyaAllah. InsyaAllah. Apapun saya harapkan insyaAllah program-program begini, kita turun bersama rakyat sebenarnya berterusan lah. Kita dari segi institusi kita sendiri pun di bawah Jabatan Amal, bila berlaku musibah, kita tak kira di parti apa, di agama apa, di bangsa apa, kita turun. Kita bantu dia tanpa mengira. Soal aktiviti parti, itu program parti. Soal kemasyarakatan, soal masyarakat. Jadi maknanya kita melihat bahawa keperluan kita mendekati rakyat bersama dengan rakyat. InsyaAllah rakyat boleh menilai dan kita harapkan insyaAllah apa yang kita buat ni sedikit sebanyak kalau ada kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada kesilapan diampunkan dosa kita oleh Allah Taala. Apapun ukhuwah kita bersama kita harus jaga. Saya pribadi tak ada masalah dengan siapa-siapa pun walau beza parti politik sebagainya, tapi masing-masing ada jalan, ada pendekatan, approach masing-masing. Dengan penuh penghormatan kita turun, kita jayakan agenda kita 20 pada 19 bulan. 19 hari bulan. Hogah Jelai. Ada orang tak faham hogah ni. Oh gitu ya? Ada. Saya ramai kawan-kawan tanya. Ni hogah ni dia kata macam masak kai patin ke? Oh, kata payah ni jauh ni. Jadi kita kena beritahu bahasa Pahang ni. Bahasa Pahang ya. Hogah ni kalau kita tengok dictionary barangkali lah. Goncang kot. Goncang. Kalau pokok tu kita goyang-goyang supaya buah dia jatuh. Baru ni 2-3 hari lepas saya jumpa dengan kawan-kawan lah, ada adun kita, esko-esko ni. Dia tanya saya, dia jumpa kat Lipih lah, dia tanya saya tak mention nama lah. Tapi dia dengar tu. Dia tanya saya, mengapa awak pergi nak hogah Jelai? Saya kata, kalau tak hogah, tak tahu luruh ke tidak. Kan? Bila kita hogah tu, barulah kita tahu. Makna hogah ni apa dia? Goncang, goyang, insya-Allah dia akan kuat kita goyang, bukan buah saja gugur. Dengan pokok-pokok tu tumbang insya-Allah. Cuma itulah. Iyalah kita masa terakhir tu cuma saya rasa lah. Itulah saya tengok masa kita masih lagi pukul 10. Bincang kita ni. Saya terjumpa satu video pendek timbalan speaker Datuk Ramli kan? Datuk Ramli. Dia ada sebut. Dia kata bila dia tengok hogah tu dia rasa macam nak marah dia kata. Sebab dia kata kacau kawasan menteri besar dia kata. Tapi dengan confidentnya dia sebut tu Seri. Dia kata apa? Dia kata di Jelai ni dia kata pada dia lah mustahil lah dia kata kerajaan akan kalah ataupun dalam pilihan akan datang UMNO kerajaan perpaduan akan kalah. Kenapa mustahil? Dia kata sebab 50% daripada pengundi di Jelai ni adalah orang asli. Jadi dia kata orang asli ni fix deposit kepada kerajaan lah. Dia katalah kan. Jadi ialah kita tidak merendahkan orang asli. Jadi kita juga mengharapkan bahawa orang asli ni daripada semasa ke semasa dia akan lebih memahami politik dan demokrasi keperluan kepada suatu perubahan. Kadang-kadang saya ada juga nak sebut, saya kata menang maknanya menang dengan undi orang asli lah kan. Tapi itu dikatakan macam kita memperlekeh orang asli. Tak. Kita tak pelekeh orang asli. Apa ulasan Datuk? Saya itulah saya dengan penuh hormat lah kepada timbalan speaker kita, ahli parlimen situ pula. InsyaAllah kita pun turun kempen di hari tu. Masa dia menang kita tolong banyak tu. Kita turun kempen, orang PAS habis kita kempen kena marah pun, orang PAS marah kita pasal apa nak undi BN. Tapi tak apalah, kita dah lepas kita sejarah. Kalau dah confident, boleh yakin, boleh menang, ingat tak payahlah buat program banyak-banyak. Betul. Kan? Jadi kita yakin boleh menang, kita boleh menang besar. Tapi bila kita nak hogah sikit, nampak lain macam. Macam ada kerisauan. Jadi macam budak-budak dia kata. Kan budak-budak bila dibalah kawan-kawan dia. Dia kata tak takut. Tak sakit. Kita pukul dia, tak sakit. Pukul tak sakit. Akhirnya menangis. Pergi cari mak ayah. Jadi bagi kita, termasuk masyarakat orang asli sekalipun, siapa pun, kita rakyat Malaysia, kita ada dalam demokrasi dan mereka juga ada maklumat. Saya yakin orang asli juga dapat maklumat tentang apa yang berlaku, perubahan yang berlaku kepada seluruhnya. Kalau kita tengok di Pantai Timur ni,
Tinggal Pahang je lagi. Tinggal Pahang je lagi. Ah, Itu pun seri dah Ustaz. Coper dah. Seri. 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 Jadi kita yakin insya-Allah tidak mustahil masyarakat orang asli pun bersama-sama dengan Perikatan Nasional insya-Allah. Okey, sebagai penutup, seruan khusus Datuk Seri untuk Seruan rakyat saya. Pahang dan juga penyokong Perikatan Nasional hadir ke Hogoh di Jelai. Saya mengambil kesempatan dalam fokus ini untuk menyeru semua yang mengikuti, ada maklumat, yang tahu, yang dengar cerita, yang tengah khabar, marilah kita beramai-ramai hadir dalam program Hogoh Jelai pada 19 hari bulan ini. Bermula pagi lagi banyak program. Macam-macam program sukan nikah pun ada, macam-macam program di sana. Dan kemuncaknya pada malam tersebut, dan saya dipakai ramai tokoh-tokoh yang akan turut hadir pada malam itu. Dan saya dipakai Tan Sri Anwar Musa pun untuk akan hadir. Banyak tokoh dengar cerita Tok Guru Presiden pun kemungkinan hadir. InsyaAllah hadir. Mengikut maklumat yang kita dapat, Tan Sri Tuan Guru Presiden akan bersama. Akan hadir, Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau Presiden hadir, timbalan Presiden hadir, takkanlah tuan-tuan tak hadir. Kita pun sedang menunggu juga pengurusi Perikatan Nasional. Katanya ada kemungkinan juga. Alhamdulillah. InsyaAllah. Apa pun terima kasih banyak. Dan kita harapkan semua kita hadir bersama ramai, menghadiri, kita dengar, dan kita akan bersama-sama memeriahkan program besar kita pada 19 bulan, program Hogoh Jelai, bertempat di Sempang Cameron Highland, Felda Sungai Koyan. Itu tempat yang tepat. Sempang Cameron Highland. Jangan pergi Cameron Highland, situ saja tahu. Habis program baru naik Cameron Highland. Ni ada ni channel. Saya lalu je Ustaz kata ke atas. Singgah dulu program. Habis program tuan nak pergi Cameron Highland, alu-alukan. InsyaAllah mudah-mudahan program kita diberkati Allah, berjalan dengan baik. Dan saya anggap bahawa ini hubungan program silaturahim. InsyaAllah. Kalaupun BN buat program, tak apa. Kita bertemu, kita ramah mesra, kita jadikan program ini program yang memeriahkan kawasan Jelai. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Akhirnya pihak kami mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Yang Berhormat Al-Fadhil Ustaz Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man daripada Parlimen terus ke podcast pecah cerita di bawah Lajnah Penerangan PAS Kawasan Temerloh. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.